Sebab anak aku perempuan, aku terpaksalah pilihkan benda yang macam ni. Cara rasuah anak untuk minum air kosong, kalau tak asyik air manis je. Sekarang ni umur dia 4 tahun, dia tengah kemaruk warna pink. Abah tak apa, abah layan, ping-pong pink lah. Daripada Chivago. Pada sebelah dalam dia pakai seramik liner. Jadi air tu taklah berbau sangat. Kira tak ada bau. Dan selamatlah untuk budak-budak. Benda buat makan bagi dekat anak pula tu kan. Jadi janganlah beli yang sembrono, yang berbahaya. Kalau macam Chivago ni, harga tak mahal tapi kualiti tu ada. Cup holder dan juga lanyard ni dia ada bagi sekali. Air panas boleh bertahan 12 jam. Ais pula boleh bertahan 24 jam. Nak travel pun senang. Cara untuk dia gunakan ni, minum, ada 2 tau. Kalau bergantung macam ni pun nak, boleh hilang. Kau ni memang confirm lah darah bapak kau. Atau dia boleh pilih buka pada atas ni dan dia boleh sedut je macam straw. Dan lagi best, benda ni boleh dibuka dan dibasuh. Dia boleh minum macam biasa. Tekan kat sini, buka macam cawan kan. Minum. Bukan apa geng, budak-budak ni dia suka air manis. Masalahnya bila dia minum air manis, bapak dia ni pun nak minum air manis. Masalahnya nanti yang kena kecing manis dulu tu aku, bukan dia. Mana boleh. Kapasiti air yang boleh masuk lebih daripada 600 ml. Jadi disiplin yang baik lah. Silap-silap kan, design punya cantik macam ni. Nanti entah-entah Chivago keluarkan yang warna hitam. Instead of kartun warna-warni, dia letak gambar tengkorak. Steam. Cantik pula lah benda lah ni. Aku yang tak suka colour pink pun dah jadi macam nak suka.